Debaran kini bermula. Selamat datang ke Kuala Selangor. 16 pasukan terhebat dari Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya berkumpul di sini Untuk satu matlamat, merebut gelaran juara sulung FNN Piala Magnolia. Saksikan bakat-bakat muda negara beraksi. Saya Mariam Adelia binti Muhammad Ridwan Dan saya, Alfiatul Damia binti Mustafa Kamal dari TVPSS Sebaru Terbilang membawakan liputan eksklusif untuk anda. Selasa, 14 Oktober 2025. Satu lembaran baharu dalam pembangunan bola sepak akar umbi negara bermula di sini, di Kuala Selangor. Edisi sulung kejohanan bawah 12 tahun FNN Piala Magnolia membuka tirainya hari ini, menghimpunkan para johan dari peringkat daerah. Sertai kami, TVPSS Sebaru Terbilang meninjau dengan lebih dekat debaran dan harapan yang mewarnai kejohanan berprestij ini. Kejohanan hari ini iaitu kejohanan bola sepak bawah 12 tahun FNN Magnolia sebenarnya adalah salah satu cabang sukan di bawah program penggalakan, di mana program ini adalah di bawah menyahut dasar satu murid satu sukan. Okay, kalau kita lihat pelibatan daripada sekolah-sekolah sebenarnya daripada negeri-negeri adalah murid-murid yang kurang pendedahan program di peringkat kecemerlangan terutamanya kejohanan MSSM. Okay, dia harap program-program seperti ini yang akan dilaksanakan di bawah dasar satu murid satu sukan, di mana murid-murid tersebut diberi peluang untuk beraksi di platform yang lebih tinggi terutamanya di peringkat kebangsaan. Saya lihat yang bertanding pada kali ini majoriti datang daripada murid yang berumur 11 dan 12 tahun. Jadi jauh lagi masa depan mereka untuk sukan bola sepak ini pada masa hadapan. Jadi secara tak langsung mereka kena meneruskan aktiviti sukan bola sepak ini dalam karier semasa berada di sekolah lah, kerana bukan sahaja untuk kesihatan mereka tetapi karier bola sepak ini boleh menjadi satu pekerjaan untuk mereka pada masa hadapan. Pertama kalinya kita menyertai program susu sekolah, so adalah lebih praktikal kita menganjurkan kejohanan sukan yang nombor satu di Malaysia. Tujuan utamanya sebab kita nak menggalakkan murid-murid minum susu segar. Sebab yang kita tahu sebab buat masa ni average ketinggian penduduk Malaysia dah makin menurun. Jadi kita harap sumbangan ini dapat menambah ketinggian kanak-kanak di Malaysia. Dalam penyusunan peringkat awal kita kena mewujudkan satu pasukan tim. Okey, tim untuk mengurus atur kejohanan ini. Okey, alhamdulillah di mana apabila pihak kementerian pun bersetuju dengan kita mempunyai kapasiti padang yang memuaskan, okey, yang kata orang tu mencukupkan syarat untuk kita menjadi tuan rumah, dan kita pun menyusun, membuat sesuatu, merancang, dan akhirnya kita dapatlah menjadi pengelola sehingga ke hari inilah. Alhamdulillah, perasaan kami sebagai jurulatih, pengurus dan juga ibu bapa amat berbangga kerana sejak awal kami datang ke kejohanan ini dengan semangat yang berkobar untuk memenangi dan menjadi johan bagi kejohanan ini. Perlawanan yang paling bercabar untuk pasukan SK Sedang adalah melawan sekolah Sultan Nishamuddin Alam Shah, kerana walaupun kami menyerang, bertahan, tapi kami tak dapat menjadikan gol, dan sizing player kami adalah kategorinya tidaklah besar, kecil-kecil saja, tapi sizing sekolah Nishamuddin Alam Shah ni besar-besar, tapi pemain-pemain kami dapat menyerap tekanan daripada pasukan sekolah tersebut dan kami menang penalti 4-2. Kami ingin menunjukkan kemenangan kami
cikgu-cikgu kami, ustaz-ustaz kami dan guru besar kami dari Sekolah Kebahasaan SK Serdang. Saya mau tujukan kemenangan ini kepada ibu bapa saya dengan tim. Walaupun terima kasih kepada Allah SWT dan rakan-rakan saya. Akhirnya whistle penamat pun telah dibunyikan. Ada yang bergelar juara, ada yang pulang dengan pengalaman. Tetapi di padang ini tiada sesiapa yang benar-benar tewas. Kerana setiap titis peluh, setiap sorakan dan setiap semangat yang ditunjukkan telah membuktikan bahawa bintang-bintang masa depan bola sepak negara telah pun lahir.